Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Dah lama dah saya tak buat konten lah. Lebih kurang dalam sebulan lah. Waktu hujan ni kan susah nak keluar. So hari ni pun tengok gelap, mendung. So, kita nak set up dulu. Dan lepas set up nanti kita mancing. Tengok ada rezeki tak hari ni. Air pun besar ni. So tengoklah macam mana. Kalau ada rezeki alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki macam biasalah kita balik kumpau. So saya dengan mem saya hari ni lah. Sudah dia dah mancing dah, start mancing lah tu. Dia tak sabar. Dia dah letak dulu dia punya. So pada sahabat-sahabat yang belum subscribe tu, tolong subscribe lah supaya dapat mantapkan lagi channel saya. Dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan channel-channel saya. So dari masa ke masa saya akan cuba menaik tarafkan video-video saya, insyaAllah. Kiranya ada peluang saya akan majukan lagi lah. So kita tunggu dan lihat apa hasil daripada hari ini. So hari ini kita pakai umpun. Ni umpun panjang ni. Umpun tu dia. Kita cuba tengok apa dapat nanti. Kita try tengok umpun. Kita dah set dah 2 mata kail, 2 mata kail. Kita cuba dengan umpun saja ini, udang tak ada. Okey, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tunggu. Kita tengok apa yang kena. Sini sikit bawah tu. Kenapakah kerangan? Oh, gerut-gerut. Alhamdulillah ada rezeki. Lihat apa yang kena. Kuat tanya. Kau ikan duri. Gerut-gerut. Alhamdulillah lah. Bolehlah buat lauk. Goreng pun sedap. Yang kena. Strike saja ni. Gelap gambar. Ni. Matahari depan. Tak, ikan apa tu? Ikan kekek kena kaput. Tak payah. Kita lepas mana. Kita lihat apa yang kena. Okey, gerut-gerut. Okey, gerut-gerut. Alhamdulillah rezeki. Baling. Oh, tu dia. Tengok apa yang kena lagi. Kita lihat dah lah. Angin kuat. Gerut-gerut lagi. Alhamdulillah. Kita tengok. Tunjuk. Okey. Basah.
makan sentak. Okey. Ini pula makan ni. 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 Dah. Ya. Berdesuk. Geruk-geruk lagi kot. Dengan daun sekali ni. Alhamdulillah. Oh dia. Gerut-gerut. Okey. Okey, kita tunggu apa yang dapat. Kita tengok apa yang dapat. Bolos. Oh, cantik. Ni kadang-kadang dekat dengan kamera. Bolos. Okey, alhamdulillah rezeki. Apa yang dapat? Awak. Okey, gerut-gerut. Kucit kita buat lauk, goreng. Okey. Apa yang dia kena. Kenapakah gerangan? Gerut-gerut lagi. Alhamdulillah gerut-gerut. Okey, rezeki. Okey, lanjut. Cuaca pun dah gelap dah, sahabat. Tengok tu. Hari nak hujan. Okey, sekejap lagi kita pun beransur lah. Tengok cuaca boleh macam je lah. Apa yang kena. Gerut-gerut. Ini ikan ni kapas. Ikan kapas. Alhamdulillah. Okey lah. Diu. Manalah. Si dia je yang strike. Ikan apakah gerangan? Adakah siakap? Gerut-gerut lagi. Tu dia. Okey, alhamdulillah. Dia. Dekat sini. Gerut-gerut. Rezeki. Alhamdulillah. Okey. Kita tengok apa yang kena.
Lain macam ni minjutnya. Pukul ya ke? Aduh, duri ha. Suria, anak duri. Kita terpaksa lepaskan lah. Allah lepas. Oh, dia pula strike pula dah. Nah, gerut-gerut. Alhamdulillah. Okey, rezeki. Okay, sahabat. Selesailah acara memancing hari ini dekat depan Sapura. So, alhamdulillah ada rezeki untuk kita buat lauk. Jadi nanti lepas ni kita tengoklah apa hasilnya, berapa banyak hasilnya. Alhamdulillah jugalah. Lepaslah sepinggan lauk buat goreng malam ni. Okey, sahabat-sahabat. Jangan lupa subscribe, sahabat. Okey. Semoga terhibur dengan video kali ini untuk sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, inilah hasilnya pada hari ini. Alhamdulillah. Lepaslah untuk buat lauk goreng-goreng baja malam ni. Okey, sahabat. Semoga sahabat terhibur. Hendaknya. So, kita pun dah habis mancing dah. So, kita jumpa lagi pada lain video. Assalamualaikum.